Bismillahirrahmanirrahim. Ni goreng ayam separuh masak ya. Api sederhana saja. Ada sos lada hitam dan sos cili ya. Ada cili kisar 1 sudu makan penuh. Kalau nak pedas lagi, letak 3 sudu ya. Bawang besar tu tinggal sedikit untuk tumis ya. Kisar kasar ya. Serai tak payah dikisar ya. Ketuk saja. Masukkan bawang besar yang lebih tadi. Masakkan hingga layu sikit je ya. Masukkan bahan yang dikisar kasar tadi tu ya. Dimasak hingga cili tu hilang bau cili mentah ya. Dia kalau ada rasa cili mentah dia tak sedap. Kita masakkan dia. Agak-agak cili mentah tu dah masak, masukkan cili kisar ya. Masak hingga pecah minyak lah. Cili kisar pun nampaknya dah pecah minyak ya. Masukkan sos cili tu agak-agak 2 sudu makan ataupun 3 ya. Lepas tu sos lada hitam tu kalau nak lebih letaklah 4 atau 5 sudu. Puan letak 3 je. Sos lada hitam tu dia cuma manis je, rasa manis saja ya. Masukkan ayam yang digoreng separuh masak tadi tu ya. Gaulkan ayam tu dengan sambal tu sebati. Ayam dengan sambal pun dah sebati. Masukkan air untuk masakkan ayam yang digoreng separuh masak tadi tu ya. Biarkan ayam tu masak ya. Biar mendidih. Sebelum masuk garam tu, kita rasalah dulu sebab tadi dah masukkan sos cili dengan lada hitam kan. Lepas tu masukkan air limau. Kalau ada air asam jawa, letak air asam jawa sedikit. Nampaknya ayam pun dah masak ya. Kuah dia tak cair, tak pekat sangat ya. Ada kuah sikit-sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.